daripada Aisyah radhiyallahu anha. Dia kata satu hari ada dua orang perempuan Yahudi mai rumah Aisyah. Nabi tak ada rumah, perempuan Yahudi tua dua orang mai rumah dia. Dua-dua perempuan Yahudi ni kata dekat Aisyah, dia berkata inna ahlal qubur yu'azzabuna fi quburihim. Dua perempuan tua Yahudi ni mai rumah Aisyah, mai habaq dekat Aisyah. Dia berkata, Aisyah hantar tak? Orang mati ni bila masuk kubur ada yang kena azab. Perempuan Yahudi mai habaq dekat Aisyah. Fakazabtuhuma. Aisyah tak percaya. Dia kata bangsa Yahudi ni nak main bohong aku. Dia tak percaya. Kerana dia tak pernah diberitahu lagi benda ni oleh Nabi SAW. Maka dia tak percaya apa yang perempuan Yahudi ni mai habaq. Dia tak percaya. Habis tu macam mana perempuan Yahudi ni boleh mai cerita? Sebab dalam kitab Taurat sudah ada cerita. Kitab Taurat dah ada cerita. Mereka Yahudi, mereka belajar kitab Taurat. Dalam Taurat sudah cerita orang mati masuk kubur, dalam kubur ada azab kubur.